Selamat sejahtera. Nama saya Nur Auni Farzana binti Bashir di 57508. Video ini berkaitan dengan amali 3. Task yang pertama. Soalan 1. Ambil video dan terangkan fungsi setiap alatan yang anda gunakan. Jawapannya, alatan pertama ialah GPS, measure speed, determine location, fastest and accurate to navigate. Alatan kedua, refractometer, to determine a concentration of a particular substance within a given solution. Alatan ketiga, YSI multiparameter, to measure parameters such as salinity, DO, dissolved oxygen, pH and temperature. Soalan kedua, bincangkan kepentingan memantau kualiti air di sesebuah kawasan. Pemantauan kualiti air sangat penting. Hal ini kerana ianya dapat meminimumkan kuantiti kematian ikan. Kualiti air yang kurang baik dapat mengakibatkan jumlah kematian ikan meningkat. Selain itu, pemantauan yang kerap dapat mengurangkan penyebaran penyakit. Hal ini kerana mikroorganisma dapat tersebar lebih pantas atas faktor kekeruhan air. Di samping itu, kualiti air yang dipantau dapat menghasilkan ikan yang berkualiti dan sihat dari penyakit. Oleh itu, pemantauan kualiti air amat penting untuk mengurangkan dan mengelakkan kematian dan penyebaran penyakit pada ikan. Soalan 3. Selain daripada parameter-parameter kualiti air yang anda rekodkan di sepanjang amali ini, senaraikan sekurang-kurangnya 3 parameter air lain yang perlu dipantau serta nyatakan peralatan atau analisis yang bersesuaian. 1. Oksigen biokimia BOD. Bahan pencemar dari segi oksigen yang diperlukan untuk menstabilkan sisa domestik dan sisa industri. Selain itu, ianya juga mengukur jumlah makanan untuk bakteria di dalam air. 2. Total Suspended Solid TSS. Pengukuran yang melibatkan kekeringan keberatan zarah yang terperangkap oleh penapis yang mempunyai saiz sebesar yang. 3. Total Dissolved Solid TDS. Pengukuran kandungan gabungan semua bahan-bahan organik dan bukan organik. Soalan 4. Selain daripada peralatan yang telah anda gunakan pada amali ini, berikan contoh-contoh alatan-alatan lain yang digunakan bagi mengukur parameter kualiti air. 1. DO meter. 2. Turbidity meter. 3. Current meter iaitu MECH. 4. Current meter elektromagnetik. Soalan 5. Berdasarkan bacaan semua parameter kualiti air yang telah direkodkan, nyatakan pendapat anda mengenai keadaan kualiti air di persekitaran Taman Tamadun Islam. Perbezaan antara lokasi dekat persatu dan pesisir pantai. Adakah airnya tercemar atau berada dalam keadaan baik? Berikan alasan bagi menyokong pendapat anda. Pada pendapat saya, kualiti air di kapal satu lebih tercemar berbanding kualiti air di pesisir pantai. Hal ini kerana suhu di kapal lebih rendah dan mengandungi nilai DO yang tinggi. Ini menyebabkan air menjadi lebih keruh berbanding dengan pesisir pantai yang memiliki suhu tinggi daripada nilai DO. Ianya diukur menggunakan YSI multiparameter. Task yang kedua. Soalan 1. Berdasarkan bot Disco 2, sila rekodkan 10 bahagian kapal dan 5 instrumen serta setiap fungsinya. 10 bahagian kapal. Bow to avoid easy contact with water and designed to produce less drag. Stern to provide a space for the tiller and steering device. Deck hold the structure, provide different seating and to provide space for person stand and some equipment. Starboard side, the right side of ship. Port side, the left side of ship. Hold, extend water line to cover and avoid water from entering. It is protect the ship. Keel,
prevents the boat from being blown sideways by the wind, and it holds the ballast that keeps the boat right side up. Propellant: propel the ship by using the power generated and transmitted by the main engine of the ship. Accommodation hub for the living space. Anchor used to keep the ship in place while waiting to dock. 5 instrumen dan fungsi. GPS, dua dalam satu ianya mengandungi echo sounder to navigate, measure speed and determine location. Wind indicator to point the direction of the wind. VHF, very high frequency, to transfer and receive message. Compass is a direction indicating device. Radar to provide bearing and distance for collision avoidance and navigation at sea. Soalan luar. Pukat udara merupakan peralatan perjalanan yang aktif. Sila terangkan proses operasi pukat tunggal dari segi ciri-ciri pukat, kelajuan bot, kedalaman air dan fungsi utama pukat tunggal. Ciri-ciri pukat. Pukat memiliki 3 saiz mata pukat yang berbeza seperti saiz luar. Ianya diukur secara menegak iaitu 15 cm. Sayap dan badan pukat tunggal masing-masing 6 inci dan 4 inci. Kelajuan bot 3 hingga 5 batu nautika sejam iaitu 3 knot atau 9 hingga 10 knot. Operasi tunda iaitu pada sejam, waktu operasi 6 hingga 7 pagi. Kedalaman air tunda dalam kedalaman 40 meter. Panjang dragline adalah 3 hingga 5 kali kedalaman air. Tujuan utama untuk penangkapan hidupan laut seperti pari dan kerapu. Soalan 3. Berapakah panjang rantai sar yang perlu dijatuhkan sekiranya kedalaman air adalah 30 meter? Soalan keempat. Nyatakan bearing relatif, bearing kompas dan bearing sebenar masuk ke dan kedudukan anda.